Dah rupa abang adik. Itulah. Macam mana kan, kita dah macam adik-beradik, lepas tu tiba-tiba kahwin. Macam awkward juga. Kahwin. Okey lagi. Okey lagi. Komen je saya baca. Komen je. Nak macam mana? Nak kita orang macam mana? Cepat. Ira berisi comel. Oh, betul. Ira berisi 6.1 weh. It's crazy guys. Kahwin, lepas tu cerai. Kahwin, lepas tu cerai. Ni dia. Ni. Kahwin, lepas tu cerai. Okay, ada story juga kan. Nice juga untuk 2026. Betul. 2026 kita. Ya bang. 2026. Ya. Kita 2026. Oh my god. Abang dah berapa tahun ni bang? Lepas kahwin cerai rujuk balik. Okey, ada cerita. ada dinamik tu. Nice. Good story. Apa Ira tanya ni? Abang tahun ni dah masuk berapa? Tahun ni 400 lebih lah umur. Sama dengan Firaun. Tahun ni 42. Masuk tahun baru ni. Bulan 4 ni. Standby ada. Ya. 42. That's crazy guys. It's crazy. Yo. 2026 1984. Oh, pandai korang pandai. Korang pandai. But rasa macam chill lagi. Saya tak tahulah, kadang rasa macam tengok kawan-kawan kahwin, tengok kawan-kawan cerai. Tengok kawan-kawan yang ada anak. Oh, nice. Best jugalah. Muka sama dengan Ira, ya ke? Sama ke Ira? Ya. Okey, tengok kau nak sama lagi. Korang okey tak? Asal gelak lah. Banyak Bang, tak baik lah. Tak adalah nak tengok sama ke tak. Sama ke tak, nak tengok sama ke tak je. Dah makan belum? Kau fikir kau siapa? Ui. Asal gelak lah. Itu je lah untuk hari ni. Tak ada ni. Ketawa pula. Rindu lah tu. Rindu lah tu. Lu rindu gua ke? Kau fikir kau siapa? Alah. Aduh.